Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Okey. So hari ni dah sampai spot ni dia. Hai, lama geng tak sampai dekat spot ni kan. Hari ni nak try kat sini lah. Dia lepas baru cuci sikit. Dia cuci rumput-rumput tepi ni kan. Okay, kita try kat sini dulu. Semoga ada hasil, semoga mencakup. Korang stay tune, korang tengok video ni sampai habis geng. Kalau aku upload, maknanya ada aksi-aksi menarik lah geng. Ada strike-strike baiknya. Okay geng, jom tanpa melengahkan masa, kita terus mancing. Alright geng, so pagi ni aku pakai setup reel fish band clamber high speed. Lama je tak pakai reel macam ni geng. Selalu mancing balik kerja je kan. Hari ni cuti geng. Hari ni cuti, bolehlah pakai reel ni. Reel high speed, fish band clamber high speed. Lepas tu aku pairkan dengan Kuing Battle Song 410 LB. Line daripada Asuka Bravo 20 LB. Leader Bullzen DFC geng 30 LB. Dan umpan pagi ini kita try pakai soft rock lah. Ikan-ikan kat sini suka soft rock. Nah, try pakai warna purple. Warna purple. Ada juga color-color lain ni. Kalau dia tak mau warna purple ni, nanti kita try umpan color lain pula. Okey geng, kita try pakai warna purple dulu. Semoga mencakup kan. Alright. Alright. Tengok tali okey. Tengok ikatan leader okey. Jom terbaling. First cast. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Balingan yang pertama. Saja je nak try baling sebenarnya. Nanti kita cari lubuk-lubuk dia. Okay geng, tak ada rasanya dekat sini kan. Kita try pindah depan lagi. Kita try pindah depan sana lagi geng. Jom, let's go. Tak kena. Tak lekat dah guys. Aduh. Ada yang dah makan tu. Dekat tepi-tepi tu, kat simpang-simpang 3 tu memang tempat-tempat emah sebenarnya. Dua kali guys tak lekat. Alah. Tak ketat lagi. Tak lekat lagi guys.
Itu guys, start yang pertama. Okay guys, alhamdulillah start yang pertama. Curut sahaja guys. Ni dia. Cantik kan warna hitam. So kita release dia. Kita bagi dia besar. Yelah mencakuk. Baik. Nampak dia boiling kan? Dia boiling terus baling, kena curut saja. Set yang kedua ni. Cukup warna purple. Baik. Okey geng. Putus pula tadi. Kita tukar warna kelabu pula geng. Kita tukar pakai soft rock warna kelabu. Aduh sayangnya. Kat sebelah situ pula tu. Nak pergi sebelah sana dah lah. Tak ada jambatan sebelah sini. Tak tahu nak masuk sebelah sana tu ikut mana geng. Kau tak boleh ambil balik umpan aku kan. Okay, jom kita try lagi. Kat situ putusnya. Macam mana nak masuk ya? Sana tu. Dapat ah. Mencakuk kan. Tu dia. Saiz besar juga ni, alhamdulillah. Ada dia kat tepi-tepi ni kan. Cukup. So hari ni sebenarnya tak nak tapau. Kita release je. Sekejap buka hook dulu. Tu dia. So geng, ni dia geng. Saya sedap kat ni geng. Meletup dia makan. Alhamdulillah. So kita release dia. Kita bagi dia besar. Kita tak nak ambil lah hari ni. Hari ni tak ada tapau. Kecil-kecil macam ni tak nak tapau. Kau dapat saiz kilo tu tapau. Tu dia. Bye. Alhamdulillah. Warna hijau. Kau warna terang sikit. Kan? Warna kelabu tu macam tak nampak je. Dia macam buat tak tahu je. Tu warna hijau. Ini pula.
Oh, mencakut geng. Yang keempat. Oh, saya sedap juga ni geng. Tengok. Oh. Ini saya tapau ni. Tapi itulah rezeki hari ni. Hari ni aku tak nak tapau dah geng. Sebab stok dekat dalam peti air tu pun banyak lagi ni je. So, kita tulis dia. Kita bagi dia besar. Nanti kau besar. Dah jadi 1 kilo, 2 kilo. Makan umpan aku balik tau. Ini pun pregnant ni. Buncit je perutnya. Bisa. Baik. Oh. Tutup, curut makan geng. Okay geng, last cast. Last cast tak apa. Dia ada rezeki kita mancing lagi kat sini. Last cast dengan dia makan dah lah. Okay geng, jom kita balik. Bye. Okay guys, so alhamdulillah tamatlah mancing untuk pagi yang indah ini kan. Sekejap panas, sekejap redup, sekejap panas, sekejap redup ni kan. Alhamdulillah ada juga rezeki strike 4 ke 5 ekor macam tu. Dapat juga strike yang curut-curut kan. Yang tak lekat pun banyak. Alhamdulillah rezeki, tak apa. Nanti ada masa, ada rezeki kita mancing lagi kat sini kan. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa next video. Jom kita balik. Bye.